Salam. Elemen-elemen yang membentuk budaya hip-hop. Elemen yang pertama, DJ atau disc jockey. Seorang DJ merupakan individu yang bertanggungjawab mengendalikan, menghasilkan dan memainkan muzik untuk menghidupkan suasana. Merupakan elemen yang penting dan menjadi asas dalam pembentukan budaya hip-hop. Dengan 2 turntable dan 1 mixer, DJ Kool Herc antara individu awal yang menganjurkan block party di Bronx dan mengasaskan teknik merry-go-round pada awal tahun 70-an. Teknik itu diperhaluskan lagi oleh DJ Grandmaster Flash bila teknik Quick Mix Theory diperkenalkan, membuatkan proses pengadunan muzik menjadi lebih lancar dan kreatif. Sekitar tahun 80-an, seorang kanak-kanak lelaki berumur 12 tahun secara tak sengaja mencipta satu teknik yang dikenali sebagai scratching. Kanak-kanak tersebut kemudiannya dikenali sebagai Grand Wizard Theodore. Dari membuat persembahan di blok parti dan kelab, kebanyakan DJ kemudiannya mula berkecimpung dalam bidang penghasilan lagu di dalam studio dan di rumah. Equipment dan hardware seperti sampler dan drum machine mula digunakan untuk menghasilkan lagu yang lebih berkualiti dan original. Teknik seperti sampling mula menjadi terkenal dan kebanyakan DJ mula belajar kompos susunan muzik sendiri. Tambahan dengan evolusi kemajuan teknologi zaman sekarang, kita boleh tengok digital turntable dan software yang boleh connect terus dengan laptop, menjadikan proses penghasilan muzik lebih portable. Jika hip-hop merupakan satu bentuk seni ekspresi diri, elemen DJ merupakan satu seni ekspresi melalui bunyi dan muzik.